Next up. Hi guys, welcome back untuk Next Up presented by Rakan Muda. Episod ke-16. We've come a long way. Jadi specialnya I akan bawakan seorang voice actor. Adakah dia boleh cara sekejemak date? Tak tahu. Sekejap lagi kita nantikan. Sekejap lagi I reveal dia siapa. Korang relax dulu. I'll be right back. We are back, episode ke-16. Next Up presented by Rakan Muda. I pula yang nervous Kita bawakan voice actor Elle. Hello. Hi. Elle dia macam biasa, dia malu sikit mula-mula. Sekejap lagi dengar suara dia and tell me whether korang recognize ke tidak. Kalau ya, daripada mana. So first, of course, a little bit about yourself, Elle. Okay. Background lah. Macam mana boleh masuk voice acting ni? You memang membesar terus. I nak. Actually, I start tu macam very random. 3 years ago. Okay. Back in 2022. Okay. Ada casting. Tu macam random je. Kita orang tengah ada rehearsal teater. Okay. Dah pukul 10 lebih juga sebenarnya malam. And then my senior, shout out to Wazin and Yaya for ajak kita orang macam, ada casting untuk dubbing. Nak pergi try tak? Which kita orang tahu di Yaya memang pernah buat voice acting dah. Oh, okay. So macam, that's very interesting sebab kita tak pernah dapat tahu mana-mana casting call untuk buat voice acting kan. So randomly pergi and turns out itu projek pertama I adalah from Disney. Oh, so macam God. terus the heroine, so macam oh my god. It's a very big leap lah. Terus. So you karakter apa? My first project ever was Lightyear movie. Watak Izzy Hawthorne. Okay. So that's a movie untuk Buzz Lightyear version. Dia punya movie only. Dia punya own solo kan? Yeah. Pasal apa you rasa? I rasa macam sebenarnya susah. Okay. Because kita datang from background theater. Okay. Which theater memang sangat-sangat beza lah. Macam theater you get to study the script tu dulu. Okay. Macam kadang-kadang preparation tu berbulan kan. Or like paling last minute pun seminggu. Okay. Tapi you still get to study the character. Macam the first time you baca intonation ni macam ni. Like 2-3 kali you baca, dia akan jadi sebenarnya intonation ni you kena baca macam ni. Okay. Pemahaman you dah jadi lain kan. So macam buat dubbing ni, you didn't actually get to study the script dulu tau. Okay. So the only time you akan nampak script tu was during recording. Tapi you kena tengok tak macam animation tu dulu? Depends lah. Kalau macam projek-projek baru memang kita tak dibenarkan langsung tengok due to PNC. Memang kita tak dibenarkan untuk study script dulu. Kita tak dibenarkan untuk tengok tapi kalau movie you tu tengok dulu. kan you tahulah macam ni terkejut. Ini takut. Tapi memang tak boleh? Memang kita masuk studio tu, okay dah, jom record. Macam tu. Kalau kita dibenarkan untuk tengok sikit-sikit, study karakter dulu macam few seconds punya scenes. Terus record. Okay, I wonder macam mana you nak tahu when Character. to terkejut. As they play the video lah. So you pun masuk ikut video tu. Betul. Macam mana you nak tahu? Daripada awal movie tu ada scene kita record. Okay, then next tiba-tiba dah menangis, tiba-tiba dah terkejut, tiba-tiba dah menjerit. Memang kat situ lah tahu semua. Kita tak dapat tengok dulu tau. So mana you nangis? So okay lah, actually adalah dia orang boleh play. Okay, kita tak dapat the first time tu, kita boleh dah repeat lagi. And directors pun akan encourage dia macam okay, try lagi kan. But do they pre-warn you yang macam okay, this next scene Tak ada. you kena nangis? Tak ada. And kita memang tak baca skrip tu dulu tau. So masa kita record tu, baru kita tahu what happen next, bawah-bawah next page. Memang kita tahu kat situ juga. So like my view, the note stand, script, depan screen, tengok lah kat situ. Kat situ baru kita tahu what happen. Faham? Yeah. Weh. So yang crazy ngeri dia juga sebab coming from background theater ni, cause kat situ baru kita tahu. So memang you kena cepat-cepat cepat tangkap lah. Okay. Macam okay, sini tengah berlaku macam ni, nangis. Okay, later tiba-tiba jadi sesi. Terus. So memang macam okay lah, dari nangis ke sesi tu okay. Yeah. Tapi dari yang biasa ke nangis tu, yang macam tak semena-mena tiba-tiba dah kena nangis. Macam hello. Nak kena menjiwai karakter dulu. Tapi adakah you rasa sebab you ada macam background in theater, that helps? That helps a lot. Tapi still
mostly my friends yang macam jump from theatre to voice acting pun memang terkejut. Even if diorang adalah pelakon-pelakon teater yang very power kat luar pun, bila first masuk voice acting memang kita akan macam oh my god, culture shock. Yelah, sebab tak boleh. Ya, kita dah biasa study karakter tu. Kita dah tahu watak dia macam mana, kita nak set tone dia macam mana. Betul. Kan. Tapi bila buat dubbing ni sebab PNC, which faham. So memang kat situ lah baru kita tahu nak buat watak tu macam mana. Tapi the only good thing is diorang bagilah macam retake balik kalau lah salah off kena bagilah tak bagi kita study lepas tu tak nak bagi kita repeat pula. Tapi awal-awal tu memang director adalah guide macam watak dia ni boyish sikit. Nak suara ni macam ni tapi also nak lembut sikit. Dia adalah permintaan dia. Faham? Tapi along the way memang kita baru study karakter tu masa kat situ. Macam ni emosi rupanya macam tu. Well, unless movie tu memang macam dah ada kat luar. Contoh movie-movie yang dah keluar kat movie dulu, dekat wayang dulu and then dia nak keluarkan dekat ni version dubbing kan. So dia akan bagi tahu lah okay kita nak buat movie ni, boleh dah study karakter ni. So you boleh lah tengok in English or any other language version. Lepas tu barulah you boleh tahu okay karakter aku yang ni. Kalau macam tu okay lah, selamat sikit. Kalau macam K-pop Demon Hunter ni memang tak dikeluar lagi kan. So kita buat for first tu terus terkejut. Guys, itulah I tanya. Dia sebenarnya voice over untuk cerita K-pop Demon Hunter. Karakter? Rumi guys. The one with the purple hair. Kalau korang tengok yang versi Melayu tu dia. Inilah suara dia. Sama tak? Korang rasa sama ke? Tapi selalunya dia jadi voice actor, dia akan lain sikit sebab dia kena ikut karakter. Tapi inilah orangnya. Inilah Rumi Malaysia. Rumi Malaysia. Baik, jap lagi we get deeper into K-pop Hunter. K-pop Demon Hunter ni. Jap lagi. Korang relax dulu. I'll be right back. Alright, we are back. Next up, episode ke-16 presented by Rakan Muda. Still dengan Elle dekat sini sebab sekarang ni memang tengah season K-pop Demon Hunter. Kan macam viral. Semua budak-budak rasa anak buah I pun sama juga hari-hari nak tengok cerita tu. So, apa perasaan you when you get this job? When I first get Tapi you this tengok job, tak? You tengok tak kartun tu? Tengok. You tengok lah. You tengok dulu baru dapat job ke? No. Sebab ni adalah movie baru. Okay. So, the first time kita buat tu memang masa tu tak keluar kat Netflix lagi. Okay. And that time kita tak tahu ini akan jadi a hit project betul. Sebenarnya. And macam sangat-sangat unsangkable lah. The support for Meledap pun kali ni sangat-sangat memberangsangkan. Which macam kita yang dalam bidang voice acting ni pun sangat-sangat seronok lah. Because sambutan kali ni memang orang literally cakap on TikTok. Apa semua macam Meledap pun best. Lepas tu nak kena tengok pula ke dalam bahasa Melayu macam tu. Lepas tu dia kata dah tengok banyak kali ni nak kena tengok lagi dalam bahasa Melayu pula. Macam tu. Interesting. Tapi masa you dapat tu you macam excited tak? Are you into this type of like animation? You pun minat K-pop juga ke? I mean I more ke generation dulu punya K-pop. Faham. Okay. Tapi you layan jugalah K-pop. So boleh relate jugalah. So when you got this, you rasa macam excited sebab dia punya konsep cerita macam pelik sikit kan. Because dia ada the demon side. Macam I dapat tahu ini adalah watak-watak K-pop idol. Okay. Tapi ada the demon side. So macam fiction. Tapi surprisingly demon apa ni? Macam tu. Tapi surprisingly dia boleh go well. Cerita tu memang dia tak rasa pelik lah. Dia best. Ramai gila orang cakap best. To be honest, I tak tengok lagi. Tapi I dengar snippet daripada anak buah I yang hari-hari akan bagi tahu I apa jadi. Lepas nyanyi lagu daripada cerita-cerita tu. So basically kakak I summarisekan lah. Tapi it's a love story right actually. Ya sebenarnya. Dia macam sangat sedih lah sebenarnya. So I pun macam like okay. I patut tengok tapi tak tengok lagi sampai hari ni. Sekarang ni season Halloween. Jadi kita suka tengok bunuh-bunuh. Sekarang suka bunuh-bunuh. Walaupun demon. So macam when you get and you dapat Rumi. Sebenarnya I ingatkan sebab macam sebab kita boleh nyanyi je ke apa. Sebab besides okay, so lagu pun you kena nyanyi juga? No actually for this project tak. Sebab kita besides buat voice acting untuk ahli suara bahasa Melayu, I ada juga buat untuk cerita-cerita on Netflix ke apa-apa yang translate lagu kepada bahasa Melayu. Macam apa nyanyi juga. Okay, baik. Macam
this series on Netflix, Barbie Mysteries. Okay. So lagu-lagu Barbie yang ditukar ke versi bahasa Melayu ada juga kita buat. So I thought I dapat that character just because I boleh nyanyi lah. Okay. Tapi turns out bukan. This project tak ada record lagu dia untuk Maknanya bahasa lagu Melayu. dia stay Yeah. lah. Okay. I faham lah because memang it should stay in original version sebab terlalu power. Dah tak boleh nak buat apa dah. Lagu meletup dulu kan. I macam wow. I tak tahu tu. Mula-mula I macam okay ni lagu baru kot. Tak tahu daripada movie kan. So I macam power movie ni. Tapi in a way dia pun musical juga. Sebab dia banyak je lagu-lagu. All the way lagu. Sebab dia K-pop kan. Lepas tu you sedih lah bila tak dapat nyanyi tu. Tak, sikit lah. Tapi you okay tak nak nyanyi? Susah tak nak nyanyi? Yang daripada original version English, you kena dubkan bahasa Melayu and then you kena nyanyi. Because sebutan dan tempo apa semua-semua tu kan dia jadi macam lain sikit. Kalau ikutkan untuk version movie ni, dia susah sebab you nak bagi dia nampak untuk watak you. You tak boleh nyanyi untuk nyanyi sedap-sedap. Macam you nyanyi lagu ballad kat luar sedap macam tu kan. Tapi you kena nyanyi ikut watak. Kalau dia menangis, you kena nyanyi dalam keadaan sedih lah kan. So, macam mana? Macam kalau orang nyanyi kat luar, dia nak nyanyi dalam cantik kan. Tapi kalau dalam watak, dalam karakter, you kena jadi, kalau watak tu tengah menangis buruk, kau kena nyanyi dalam menangis macam tu lah. Tak boleh nak nyanyi cantik. Contoh macam usual typical animation, kalau girl character nangis baru lepas kena marah ke, tak boleh pergi ke, sampai-sampai sikat rambut, nak nyanyi tak. Masalahnya selalunya animation, diorang punya nyanyian tu is like, okay, K-pop Demon Hunter ni lain tau. Sebab dia memang betul-betul a set of like proper song. Like animation lain, like Barbie kan, dia akan menyanyi sambil storytelling. Macam mana weh? Dia sebab dia nak nyanyi untuk watak kan. Susah sebenarnya. And requirements daripada contoh macam Barbie kan, from metal, memang diorang nak ada banyak layer. Diorang very perfectionist. So you have to follow everything. Macam kita dengar macam ada few layers je, tapi sebenarnya banyak. Okay, betul. Hanya orang yang buat meet voice the requirements. Tahu, So I nak tanya, as a voice actor, macam mana you prepare? Preparation. Sebab orang selalu ingat, alah voice actor cakap je lah. Cakap je kan, tak susah pun cakap je. And some people cakap, you're not the original version, you're just the Malay version. Kau hajar ya. The original Malay version. Hello sikit dek. Yang penting dia dapat. Also sebab dia bukan just cakap translate it to Malay. You have to bawa dia dalam satu watak yang baru untuk versi bahasa Melayu. Contoh macam bahasa dia pun dah lain. Contoh daripada watak Rumi semua ni kan. Originally diorang K-pop idol in Korea. So dia nak translate to Malay punya ni dah kena ikut bahasa-bahasa macam cool selangor bahasa Melayu. So you actually kena bagi dia nafas baru lah. Ya betul. Itu satu. Dua pun macam agak susah. Like deliverables tu. Macam kalau kita tengok in original, contohlah macam English ke Korea ke, originally kita tengok tu kan dia macam sampai lah sebab itu original dia. Kita kena buat dalam bahasa Melayu and make sure sampai sama. Tak senang ya. Susah sebab voice acting ni macam kalau kita berlakon kan, kita ada facial expression kita untuk membantu. So you tak payah bagi suara you lebih-lebih sangat. Tapi bila voice acting, yang you ada cuma suara. And like kartun dia tak ada facial expression macam kerut-kerut sangat. Dia masih kerut cantik. Tapi dalam that scene, kalau watak tu scene tu intense gila, you kena betul-betul berkerut lah dekat dalam tu. You lah yang kerut, you balik mic lah. And also sebab dia fiction. Contoh macam dalam cerita ni ada banyak fighting scene kan. Lawan dengan demon and everything. So you nak kena macam grunts dalam studio tu. Sedangkan you seorang-seorang je dalam studio. You macam in real life kan, kalau aku berlakon teater pun tak perlu nak macam ni kan. Tapi sebab dia macam kartun kan, so kita kena express benda yang dia tak boleh nak express. So you punya preparation macam mana selalunya setiap project yang you buat? Okay, kita cakap pasal K-pop Demon Hunter dulu. Okay, as for this one, sebab it's a special project and from Sony, dia adalah big movie untuk Sony Animation. So they actually allow us macam snippets lah from the movie untuk you study karakter ni dulu. Sebab kalau I don't think kalau I tak diberi tu for this project, I boleh bawa macam all of us boleh bawa dengan sangat-sangat bagus. Macam dengan sambutan orang luar juga kan. Because memang ada preparation lah. Kita orang diberi few seconds untuk tengok watak Rumi ni macam mana. So from there
kita boleh prepare better lah. Macam nak tahu suara Rumi ni macam okay, dia girlish tapi ada the heartiness to the voice, macam suara dia tak terlalu lembut tapi dia besar juga, tak halus. So macam dapat study lah karakter dia, ada scene-scene kelakar, dia cheeky juga. Besides being dominant macam tu, dia ada sisi yang lemah juga. So memang kena prepare lah. And this one memang preparation tu lebih. Okay, faham. So kita diberikan kan. Kalau tidak, selalunya biasanya you memang masuk dengan open mind je lah. Macam okay, harap apa yang aku dapat ni aku boleh bawa. Dan kita berserah je lah. Okay, baik. Sekejap lagi kita nak suruh dia mimik sikit. Bagi korang macam feeling Rumi sebenar. I dapat tengok lah depan-depan. Korang tengok dekat video nanti. Sekejap lagi, okay? I'll be right back. We are back, episode ke-16. Next up, presented by Rakan Muda. Masih lagi dengan Elle. So kita nak tanya pasal voice acting lah, lebih pada suara kan. Jadi you kan pernah tak mimik suara-suara lain? Maksudnya? Mimik suara lain yang lain daripada you punya suara. Of course. Okay, contoh. Okay, you buat ni dubbing kan? Dubbing for movie, series. You pernah buat dubbing untuk game tak? Yeah, I do. Okay, game suara dia lain kan? Suara dia Macam dia macam nak suara yang tipis, nyaring sikit. macam suara lembut sikit. Lain daripada high pitch sikit. High pitch, yes. So, okay, macam mana? Is that your normal voice? I tak rasa tu normal voice you. Tak. Yang high pitch, yang macam Tak. So, macam mana? You pernah tak buat selain daripada suara you yang sebenar, you pernah tak mimik suara lain? Banyak. Macam suara yang sassy. Okay. Cara dia cakap macam all the time, nak meninggi. Macam, hey, I'm Casey Maria Eva Goldberg Calderon. All the time. Ambil kau. Macam, penat suara Okay, dia memang all the time. mimik Rumi sikit. Allah my. Mimik Rumi sikit. Okay, satu lah. Okay. Saja boys akan duduk dengan kami. Weh, penat weh nak buat tu satu line je. Tu belum yang dia Serious menangis, yang dia fighting. Yang dia fighting? Yang dia fighting more grunting lah. Wow, weh. Kalau game. Game, You pernah buat game apa? I do for Honor of King. Okay. Ada skin namanya Luna. Okay. Dia mesti ada satu word yang dia akan sebut kan, Luna ni. Ada. Yang tu. Okay. Okay, ingat satu. Okay. Keadilan bulan bintang. Allah. Patut itu yang dia akan ulang lah kalau ambil orang guna skin dia. Itu siapa tadi? Apa? Luna? Luna. Keadilan bulan bintang ya. Dia apa? Sailor Moon. Macam Sailor Moon. Itulah dia. Okay. Nampak kita bagi snippet je. Nak lebih-lebih ke tengok full movie tu sendiri dubbed in Malay. Especially K-pop Demon Hunter. Now, I nak tanya you punya favourite cartoon voice over in Malay. And kenapa? Yang I pernah buat ke? Tak, you punya favourite in general. Yang you pernah buat pun boleh masuk dalam list ni. Yang orang lain buat pun boleh. Tu kan yang I cakap tadi, the Billy cartoon on Cartoon Network tu. Dia tahu tak kartun yang ada tengkorak tu? Tengkorak malaikat maut tu. Yang bawa tu. I lupa apa nama dia. Tapi I think it's Billy something. I pun tahu apa kartun. Ya, you tahu kan? Tapi I lupa nama dia. Tengkorak malaikat maut. Because kartun tu, yang tengkorak tu, dia dalam bahasa Melayu dia cakap dialek Kelantan. So macam dia je lah. Dia seorang je cakap Kelantan. Melayu biasa. So macam lain macam. Sebab itulah you suka. That one masa saya kecil. So I rasa macam menarik lah sebenarnya dubbing bahasa Melayu. Dia tak pelik pun. Tapi kalau you rasa some movie best. Sekarang kan you dah dalam industri VO ni, you rasa memang dia sengajakan untuk dialek Kelantan ke karakter tu? Because director ni bila untuk bahasa Melayu, diorang ada idea diorang sendiri. Okay, faham. Macam for game Honor of King tu kan, diorang ada skin yang sebut bahasa dialek Negeri Sembilan. Macam-macam. So macam it's lagi interesting lah bila kita tengok sebab dia dah translate to Malay kan. So diorang sesuaikan dengan sini lah. Faham. Tapi memang so memang disengajakan lah. Macam kita yang tengok kita capal dia ni seorang tiba-tiba Kelantan kan. When originally
it's not supposed to be semua sama je patutnya kan. I mean cara cakap lah. Kalau I think that one is originally in English kan. Betul. Kartun tu. So maknanya bila you nak masuk industri ni memang you tahulah certain games or series or kartun memang director tu sengaja guna dialek lain untuk macam mungkin add more spice. Bagi kita lagi minat lah. Betul, sebab betul. macam Kalau dekat biasa dengan Melayu biasa jiwa je lah. macam basic lah kan. Kita kena letak kita punya speciality. Okay, kalau you dapat buat satu kartun yang you nak buat. Yang you tak buat lagi tapi you nak buat. Yang boleh jadi animation yang pernah keluar ke, kartun yang mungkin dulu you tengok masa kecil ke, now you want to do it. Oh my god, Tangle. Kalau I boleh buat. Oh, Tangle. Why? Sebab dia boleh nyanyi. Oh, you memang menyanyi juga ke? Ada nyanyi juga. Okay, so you menyanyi dulu ke VO dulu? Nyanyi dulu. Oh, so you memang nak kalau boleh dub kartun yang ada nyanyi-nyanyi. Ya, ada musicality macam Disney Princesses macam. So kalau Disney Princess you play Tangle lah. Ya, itu kalau I boleh pilih apa yang I nak buat. Tak ni kita cerita boleh pilih, tak ada limitation. Yes, Lantak pergi semua orang. Yang macam kalau movie biar tu dia tengok. Mana tahu ada ada orang version tengok dia bahasa macam Melayu. lah. Boleh lah. Kalau Tangle tu belum ada version bahasa Melayu, I nak buat. Okay, so Tangle. Ya. Itu kalau yang musical. Kalau kartun yang tak ada musical? Anime ke? You tengok anime ke? I don't really into anime. Okay. Lagipun anime punya dubbing lain pula. Okay. Lain pula style dia. Okay, tak apa. Kita pun tak tengok anime. So kita tak tepi. Mungkin kartun yang tak ada nyanyi-nyanyi. Ada tak yang you macam rasa you nak bawa balik? Selain daripada Billy tu. Lain daripada Billy. Apa kartun yang dah pernah keluar kan? Yelah, kalau belum keluar, you pun tak tahu. Oh my god, tak keluar. Tak keluar, tak apa. Tak keluar. Tak apa. Kalau game, you main game? Main game, no, not really. Tak jugalah. Tapi you at least finally get to experience Honor of King. Honor of King. Honor of King dan K-pop Demon Hunter tu I rasa dah macam dalam list and more to come in the future hopefully. Jap lagi when we come back kita nak main game. Game apakah? Jeng jeng jeng. Kita suruh nyanyi ke? Kita tak tahulah. Jap lagi kita saksikan. Korang relax dulu. I'll be right back. Alright guys, we are back untuk next up episode ke-16. Masih lagi bersama dengan Elle. Kita nak main game sikit. Okay, so game dia simple je. Selalu I suruh orang pilih. Untuk you, I bagi top 3. Okay. Top 3 tu favourite lah. Okay. Favourite. Okay, kita mulakan sebab dia cakap ada penyanyi tadi. Top 3 favourite song dulu. Sebab VO dah banyak sangat cerita. Kita cerita side menyanyi pula. For movies ke? Tak, untuk you. Okay, favourite song yang you suka dengar lah. Yang nyanyi ke? Tangle tu. Okay. Tangle tu I suka. Oh, you suka lagu-lagu dalam Lights cerita tu. Okay. Mm-mm. So top. Okay, tu satu. The song yang masa ada lantern tu. Oh, semua dah And cerita at last Tangle lah I ni? see the lights. Okay. Semua ni dah cerita Tangle lah ni? Tak adalah. Oh, okay. And then ada juga lagu dalam oh my god, what's that movie yang watak perempuan jadi dalam soldier tu? Oh, Yang Irish Chinese tu? Mulan. Oh, Mulan. Okay. Reflection. Lagu Reflection okay. dalam Mulan. Lagi satu? I mean, because dia dinyanyikan oleh Christina Aguilera. Yeah, of Siapa course. tak suka? Betul. It's lagu competition juga tu. Oh, ya. Yeah. Okay, lagi satu last. Lagi satu bias sikit lah sebab I minat Tok T. Oh, tak apa. Tak apa kan? Dia kan bidang wanita negara. Okay. Lagu Tok T Bukan Cinta Biasa. I nampak tu suara you boleh bawa. Lah. Okay, Latiba. Okay, top 3 favourite singer local dulu. Tok T. Okay. Sheila Majid. Oh. Sheila Majid. I love Sheila Majid. Suara dia macam tak Siapa? macam tak telan keset kan sampai sekarang. Dia sampai Sheila ke sudah suara dia macam tu je. Macam kan? tak berubah. Sama lah Tok T pun. Betul. Okay, lagi satu? M. Nasir. Oh, itu. Satu lah. Kita bagilah lelaki satu. Of course. Okay, kalau international 3 orang. International Celine Dion. Okay. I'm into Celine Dion. Christina Aguilera. Also the new singer Olivia Dean. Okay. Dia menaik sekarang dekat TikTok. Okay, baik. So you suka yang jenis suara besar-besar lah. Okay, faham. Alright, you punya top 3 favourite movie.
Nombor 1 Elemental. Okay. Elemental movie. K-pop Demon Hunter. Come on. Patut K-pop Demon Hunter 1. K-pop Demon Hunter 1. Okay. Lagi satu? Lagi satu. Dia boleh jadi anything. Kartun. Anything. Jap. Movie je. Okay, movie je. Tak kisahlah kan, kartun ke real life action pun boleh kan. Sekejap lagi nak tanya kartun pula. Alah. Satu lagi, the greatest movies ever lah, Titanic. Oh, yeah. You jump, I jump. Yeah, that's a masterpiece. Yeah. Okay, kartun. Sekarang kartun. Kartun. Favorite kartun lah. Movie, series? Tak kisah. Tapi you punya favorite kartun. Sebab tadi kita orang borak, kita orang tengok Courage the Cowardly Dog. This one series on Disney Plus. Okay. Moon Girl and the Devil Dinosaur. Okay. I mean tu sebab I buat juga. Tapi sebab cerita tu memang fun. Tak kisahlah you buat, kita naik. Kita lagi lah naik kan. Sebab kita Siapa yang lagi? Lepas tu lagi 2. Kartun. Masa you kecil, you suka tengok kartun apa? I suka tengok Phineas and Ferb. I hafal lagu-lagu dia. Okay. The one in Memang Malay. you suka kartun Yeah. Okay. Yang tu boleh consider juga. Lagi satu? Courage the Cowardly Dog. Tapi tu tak nyanyi. Cerita tu kelakar tapi dia dark. Kita tak suggest lah. Sekarang kita dah besar. Kita dah besar, tak suggest tak payah budak-budak tengok. Jangan tengok. Jangan jadi trauma macam kita orang. Okay, you theater kan? Yeah. Top 3 favourite theater. Yang either you pernah buat ataupun yang you tengok. Kalau yang masih fresh, musical Sudirmania. And then apa the movie yang opera tu? Yang opera? Yang Banyak. Phantom of the Opera. Okay. Itu Phantom of the masterpiece. Opera. Semua lagu-lagu dia memang on point. Okay. Satu lagi. Musical The Lion King. Oh my God, yes. Siapa tak suka? Siapa tak suka? Benda tu memang laku keras ya. Datang kat mana-mana negara sekalipun. Memang ramai orang. Dan masih. Anak kecil, bapa, anak semua pergi akan tengok. But well, good choice. Settle game kita. Nampaknya kita jangan torture dia. Jangan torture mental dia. Banyak nak kena fikir, nak kena ingat. Sekejap lagi when we come back. Famous last words as usual. Tapi sebelum tu I ada nak selit satu soalan. Jap lagi kalau korang nak tahu apa I nak tanya. Alright guys, kita dah sampai hujung-hujung dah macam biasa. I punya famous last word adalah kita kembali untuk melepaskan pergi. But of course kita kena suruh L yang bagi kata-kata akhir untuk korang semua mungkin peminat-peminat K-pop Demon Hunter yang tengok peminat K-pop Demon Hunter meledap tu yang dia macam siapa Rumini? Inilah dia kan. Tapi sebelum tu I nak tanya you satu statement ni. You setuju atau tidak semua VO actor boleh jadi penyanyi? Mostly boleh. Okay. Mostly boleh sebab diorang dah ada suara yang merdu kan ada. Tapi tak semua. Some tak boleh capai musicality punya ni. Betul. Tapi memang menyanyi dan juga VO pun lain juga requirement kan. Tak semestinya boleh bercakap tu boleh menyanyi. Itulah statement daripada Rumi Malaysia. Kata-kata akhir untuk mungkin anak-anak muda kat luar sana yang nak jadi VO talent ataupun dia tak tahu pun yang this is a profession. Okay. I tengok kan sekarang banyak tau youngsters yang boleh buat VO. Macam diorang buat fun-fun je daripada movie yang dah memang ada dialog sendiri kan. So diorang sekarang banyak ambil balik video tu, diorang post on TikTok, tukar. Okay. Jadi walaupun parody semua, tapi sebenarnya diorang boleh buat macam-macam watak. Okay. So I rasa macam banyak je orang yang ada talent ni dekat luar. Betul. And sometimes through diorang punya video-video pun kita dengar suara, sumpah kau boleh jadi satu watak yang special. Tapi mungkin orang tak tahu channel lah kot. Okay. Okay, actually macam casting ni dalam dunia voice acting ni jarang untuk diorang adakan casting call secara terbuka. Okay. Tapi ada for macam first project yang I buat tu alhamdulillah through an open casting lah. Okay. So tengok juga on production punya postings on their page. Macam sebelum ni ada Animonstar punya ni untuk cari dia cari secara terbuka lah kan open casting untuk
boba-boba baru. Okay. Ada banyak. Ada banyak. Cuma kena explore banyak je lah. Korang talent dah ada lah. Betul. Dan mungkin boleh prep sikit diorang kot nak jadi VO talent ni. Selain daripada boleh mimik-mimik suara dan sebagainya, apa lagi yang diorang kena tahu? Honestly, I nak encourage orang jangan fikir macam kalau dia tak ada suara yang special, yang unik, dia tak boleh. Sebenarnya macam, okay, contoh kita dengar suara dia macam penyek sikit. Ada je watak-watak yang memerlukan suara-suara penyek tu. Suara-suara yang nyaring, yang husky. Untuk jadi watak-watak monster ke apa-apa. Suara-suara lelaki-lelaki ganteng. Ada banyak. Jadi janganlah rasa macam suara tu macam tak lunak. Tak ada limitation sebenarnya. Sebenarnya VO lagi I rasa boleh. Ya, ada macam-macam. Actually, kan? And dalam satu movie ada banyak karakter. Lagi-lagi kartun. Betul. Kan? So, kalau korang rasa korang ada talent untuk jadi VO, cubalah. Mana tahu korang lepas ni dapat bekerja dengan Rumi Malaysia. Lah, tak tahu. Tapi kalau menyanyi apa pula kata-kata untuk anak muda yang mungkin nak mula menyanyi? Okay, untuk voice acting ke? Menyanyi yang voice acting. Dalam voice acting. Boleh. Please lah send your samples to productions ke apa-apa. Sebab kita sebenarnya tak banyak talent untuk menyanyi dalam voice acting punya industri. Okay. So, if you ada speciality macam musicality punya nyanyian, untuk watak you boleh nyanyi bukan sekadar sedap tapi ikut satu watak. Kan? Lagi-lagi macam kalau kita nyanyi lagu Disney Princesses ke, kan memang you akan nyanyi ikut karakter you. So itu adalah satu kelebihan sebenarnya. Okay. So janganlah rasa macam suara apa, macam cakap lah tadi, suara penyek ke, nyaring ke, tak boleh ada tempat dalam VO industry. Boleh je sebenarnya. Ada je karakter untuk korang semua. Selamat mencuba. Kalau nak tengok kerja-kerja L, boleh follow L kat mana L? On my Instagram at Taffkendy. TAFFKENDY. Macam mana? Okay, TikTok? TikTok pun sama juga. Okay, baik, follow dekat situ. Mana tahu korang boleh dapat inspiration ke. Lepas ni korang pula dapat watak dalam cerita-cerita lain. Good luck, all the best. Thank you for coming. Thank you so much for inviting. Yes, nak tahu apa, pergi check out page dia. Kita jumpa di episod seterusnya. Bye-bye.